Kalau keluar karangan tentang sukan dan kamu tulis, sukan sangat penting kepada kesihatan kita. Itu jawapan tahap rendah. Pemeriksa SPM mahu jawapan yang lebih lengkap, ada impak dan contoh sebenar. Tema ini bukan sekadar bersukan untuk kesihatan saja, tapi melibatkan skop utama iaitu sukan sebagai alat perpaduan, gaya hidup aktif dan sihat, elit negara di persada antarabangsa dan e-sukan iaitu sukan elektronik. Mari kita lihat contoh soalan ini. Huraikan peranan sukan dalam memupuk perpaduan dan membina jati diri dalam kalangan belia. Jangan anda tulis, sukan boleh mengeratkan perpaduan dalam kalangan belia. Itu ayat kurang matang. Sebaliknya, tulis ayat matang sebegini. Program sukan seperti kejohanan kebangsaan dan komuniti membolehkan para belia bersaing secara sihat, membina disiplin, kerjasama berpasukan dan memupuk perpaduan antara kaum. Di sini kita ada nota exam aras tinggi iaitu ada tindakan, program kejohanan dan komuniti. Ada pihak terlibat iaitu para belia, atlet. Dan ada impak iaitu disiplin perpaduan. Dan ada konteks iaitu kejohanan kebangsaan. Ingat, sukan bukan sekadar aktiviti fizikal saja, tetapi sukan dapat membina jati diri, disiplin dan perpaduan serta memberi peluang untuk memartabatkan negara di peringkat antarabangsa. Save video ini. Kalau nak cikgu sambung dengan tema seterusnya, komen nak sekarang.